Jadi tak payah amat-amat seronok lah. Amat-amat bersetujulah di atas ziarah ke mana-mana tempat. Bawalah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak payah baca dalam kitab Mukashafatul Qulub bagi Imam Ghazali cerita bab selawat ni. Satu orang, masya-Allahnya, nama Sufyan Suri. Dia duduk tawaf Kaabah. Apabila tawaf Kaabah tu, di tepi dia tu ada seorang muda. Orang muda tu kat, masya-Allah, setiap-tiap lakah dia, lakah tu selawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Sufyan Suri duduk tepi dia. Dia duduk perhati ke budak ni tiap-tiap keliling. Lalu dia pun tak tahan sabar. Royaklah, anak muda, dia kata, kenapa saya dengar awak ni sejak dari tadi sampai ke ni tu selawat kepada Rasulullah sama. Sedangkan masya-Allahnya ada Rasulullah dah tinggal doa-doa maksurah. Tawaf yang pertama sekian bacaannya, tawaf yang kedua begitu pula, tawaf yang ketiga lain lagi, sehingga sampai ke 7 tu semua lain-lain belaka Rasulullah tinggal kepada kita. Jadi saya dengar awak ni sejak tadi lagi dosa. Orang muda ni pun tengok itu mengikut dalam Mukashafatul Qulub sana. Orang muda pun tengok, lenggok tengok ke dia. Dia pun tanya, tuan ni siapa? Jadi Sufyan Suri pun jawab, dia kata, saya lah Sufyan Suri. Orang muda ni kata, ya Allah, minta maaf dah. Masya-Allah. Hamba dengar nama tu memang dengar sangat lah. Kerana anak murid dia beribu Sufyan Suri ni. Orang masyhur sangat. Tapi ini kalilah baru hamba tengok, dia kata. Baru hamba dapat lihat, dia kata. Dia kata kalau tuan Sufyan Suri, dia kata saya nak royaklah cerita sebab apa saya selawat semua ni. Tahun sudah, dia kata, saya datang buat kerja haji dengan ayah saya. Jadi apabila sapa di sini, maka ayah saya sakit. Apabila sakit tu saya ambil kepala dia pangku di atas paha saya. Sambil-sambil berdoa untuk dia supaya cepat sihat nak buat kerja haji. Jadi apa kalau begitu dia pun kau teruk sehingga akhirnya nazak habis. Apabila terlucu nafas daripada dia tu, berubah selalu muka dia jadi hitam lega. Masya-Allah. Saya pun teriaklah. Allah, dia kata, ayah bapa lah begini semua ni. Masya-Allah, dosa apa ya ayah buat ni? Sebab berubah begini semua ni. Jadi saya pun masya-Allah ambil kain tudung. Masya-Allah, sambil-sambil duk istighfar untuk dia. Ya Allah, ya Tuhan, ampunkanlah dosa dia. Jadi dalam saya istighfar tu, saya tertidur. Apabila tertidur tu, sebentar dalam tidur saya tu saya nampak seorang yang muda, cantik rupa awal, berseri-seri muka mari apabila mari tu, masya-Allah duduk dia pun buka kain saya tutup. Sedangkan ayah saya dia lurus 3 kali. Lurus sini, lurus sini. Tiba-tiba rupa dia berubah jadi rupa yang berseri-seri cerah. Masya-Allah, bersinar-sinar, masya-Allah. Lalu dia pun tutup. Apabila tutup tu, dia pun nak angkat punggung nak pergi lah. Angkat punggung nak pergi, saya khabar di becih dia, kata tuan ni siapa? Dia pun ayatlah, dia kata nak kena saya lah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi awak nak tahu ke dia apa sebab ayah awak begini? Ayah awak ni sebenarnya dia seorang yang fasik. Segala jenis kejahatan dia buat, minum arak, judi, apa semua. Kecuali satu, dia kata, lidah dia sentiasa basah, selawat pada saya. Maka apabila dia meninggal, maka dia minta sunat saya. Inilah saya mari semua. Maka apa kalau begitu saya sedar saya buka, dia kata kain tutup ayah saya tu, cuaca ayah saya tu. Subhanallah, kenapa? Selawat. Jadi saya sejak itu saya pun tak tinggal selawat kepada Rasulullah. Jadi Sufyan Suri punya kalau begitu awak sudah mendapat ijazah besar daripada Rasulullah sendiri. Dia kata masya-Allah. Dari sejak hari ini saya tak tinggal.
Awak nak buat apa? Ada maksurah ke? Tak ada ke? Apa awak nak baca ikut awak kalian? Itu je. Maknanya besarnya selawat. Lepas tu berbanding dengan ibadat-ibadat lain pula. Selawat ni Masya Allah. Lain. Ibadat lain tu khitab kepada hamba dia dengan terus kepada diri ibadat. Misalnya Tuhan nak suruh kita semaya, dia kata aqimus salat, aqimus salat. Kalau nak suruh zakat, wa'atus zakat, wahajjul bait, dia khitab terus. Kalau ibadat lain, tapi selawat saja. Dia mula dengan diri dia dulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat selawat dulu kepada Nabi. Maka wahai orang yang beriman, hamba-hambaku yang beriman, selawatlah kepada Nabi dan salam. Salamlah kepada dia. Istimewa selawat. Amat-amat setujulah da'iyah kepada anak-anak semua. Pergi ke mana-mana. Bacalah selawat. Dan kalau kita sekali selawat kepada Rasulullah, Allah Ta'ala selawat kepada kita 10 kali. Selawat daripada Allah kepada kita, mana rahmat dia. Tama-tama kita nak menyambut bulan puasa ni pula, Masya Allah. Awaluha rahmat. Awal-awalnya rahmat turun mencurah-curah seperti hujan lebat di bulan puasa. Allahumma inna hadha sambanuka ballighna Ramadan, ya Allah. Biar boleh rahmat Tuhan tu di awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar, bebas daripada neraka. Doalah Tayah harap sebab anak-anak semua ni doalah untuk Tayah, Masya Allah. Biar Allah Ta'ala sihatkan Tayah ni, sihat zahirnya dan sihat batinnya. Zahir tu boleh agak-agak pun tak apa dah. Cita-cita nak turun ke madrasah nak semaya tak. Cita-cita harap anak-anak doa semualah. InsyaAllah barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.